Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, sekarang ni aku di Patani Thailand. Dan ni lokasi aku di pasar bandar terpanjang di Patani. Dengan cerita katanya hampir ke 5 km. Kita tengok apa yang ada di pasar ni. Untuk peminat bandar, kalau di Patani ni memang tempat dia. Lokasi pasar ni terletak di area Green Market dengan berdekatan dengan University Prince of Songkla. Dalam lambai pasar ni dia start hari Ahad 8 pagi 12 tengah hari. Dia punya marking dia hampa Google Map Green Market. Ni bermula dah ni. Dia untuk minat-minat ni. Macam-macam ada, geng. Macam-macam ada. Macam-macam design, macam-macam brand. Ini baru sampai. Tu untuk pakaian kanak-kanak. Ni wanita. Beg GV pun tau. Rambang mata. Oh, ni beg-beg. Oh, ni. Levi's. Allah. Macam-macam ada. Abang mata. Bau ni. Bau. Tanya. Okay. Kalau hampa nak tai pinggang, tai pinggang pun dah. Banyak ada tu. Harga dan bobo bang? Batu bak. Tengok. Banyak harga, banyak harga. Satu bak sampai 800 bak. Okey. Bau ya ni. Oh ni. Bisa flat kan? Di bisu. Di buah banyak Tengok. Mana 9. Kain rayon 3 kain. Banyak. Memang banyak. Kami ni tak sampai lagi ni 1 kilo ni. Ingat beberapa ratus meter baru. Macam-macam ada. Tu. Dalam palap jalan memang baloi ya. Aku baru 500 meter pada mengah ni.
Macam mana nak sampai 5 kilo. Lihat bah, bro cuba. Minuman apa dah. Emoji. Kedai kau ni, emoji apa dah. Lemon. Baru nak kasut. Nak kasut dia, kasut. Kalau kargo, pen kargo. Ni pen kargo banyak. Ni bagian jaket-jaket. Jalan-jalan, kita pusing-pusing. Kan? Tak esok pedang harga. Tak ambil. Nike MX weh. Macam-macam tu ada. Supreme. Premo. Lalu tengok. Weh, Rolling Stone dah. Rolling Stone besar lah, yang besar tu boleh tu. Oh, tak molek. Kiss pun ada. Besar lah. Kan. Ramai tu. Minat bola, tim bola dia. Dia back. Tak nak back. 300 kalau sana lah. Lebih Oh. Jet basa. Oh ni. Combo. Jaket. Yang ni yang apa? Kain Eko 31 41. Ni warna shirt. Minat tracksuit, tracksuit pada sini, tracksuit sekali dengan kasut sport. Untuk peminat kot buat tu, kot pada tu. Ada stamina kat jalan sini. Memang mencabar. Lepas tu panas dia, motor. Kasut sukan kanak-kanak, belambak ni.
tidur. Yang ni barang-barang hiking outdoor punya barang. Yang ni dia buat apa? Lain macam. Aku nak kalau hijau ni. Oi. Pakaian muslimah. Dress kah? Yang ni boot muslimah, baju-baju muslimah. Wah, cap banyak. Cap. Ada ni Supremo Patagonia. Oh, dia kopi. Camnya ambil kaju. Ni mau baju kalau putih. Apa minat-minat baju putih, ni dah tempat dah. Masih sifu kan. Pakar-pakar bandar. Pejabat. Kalau nak cari Levi's yang nampak lawa baru, ni pot dia. Bagi aku lah. Dalam pamer tengok tak tahu. Harga dalam 1000 hingga ke 1800 boleh kurang kot. Levi's saja. Dia kahat. Benda palsu. Kahat dia benda tahu ni. Pilotnya ni, orang ni pakai ni, pilot. Oh. Ada sikit. Oh. Yang nampak. Yang hijau.
van baru. Cargo van. Ada gitu. Sakut le uang ada ni. Oh, banyak ah. Banyak. Saya ada tahun ni kan. Oh, baju awal panggil awal ah. Awak ni. Kurang. Fazil ori Ori sama Pele. Ni Pele. Bita 3. Oh, Pele. Padu Oh, loh tu elok. Ini mat mana ni, Pak? Ha? Mana ni? Tak ada tag. Jepun. T-shirt dia lawa-lawa. T-shirt kan? Bagi peminat boxer Ini boot boxer. Yang macam boxer dah. Ini dia pun bola. Patap ni. Yang ni boot track shoot. Semuanya track shoot dah. Dia baik ni. Mana tengok. Mahal kau. Kedai abang ni baju dia memang rare bang. Kan? Harga pun batutan. Kain dia kain elok. Pandai selam ada. Pandai selam boleh asyik padu. Pijak budi. Tu. Kan. Ni. Awet petani. Yang ni speaker ke ring apa? Windbreaker. Perempuan. Windbreaker. Sini ni. Dia mau kena barang. Allah. Mana stand tu? Disebabkan aku tak larat jalan, aku tumpang adik ni. Tumpang nak skuter depa. Nak patah balik tak sanggup bang, tak sanggup. Mau boleh? Nak bang. Dekat mana? Tak bang sikit lah. Boleh. Saya kerja kat sini. Kerja kat mana? Dekat Baju Putih. Baju putih tu. Pergi tengoklah, ada banyak. Ada tadi baju putih tu. makan dan buah-buahan rasa pagi dan bandel. Kalau nak makan-makan ya makan-makan dia tempat dia. Dia ujung sekali kau nak makan, awal tu bandel ni.